Ini adalah CDI Cozy siap mapping, ada timing kuda, laptop exhaust berapi. Okay. Untuk CDI ni dapat full set, okay. Dapat CD untuk install aplikasi, dapat stiker sementara stok masih ada, Kinsiditi bagi. Okay. Dapat CDI full set PNP ikut jenis motor kawan-kawan. Jadi seterusnya dapat wire USB. Wire USB ni untuk mapping CDI. Terusnya dapat butang mod. Untuk tukar-tukar mod, kawan-kawan tekan je. Waktu berhenti motor boleh tekan, waktu bawa jalan pun kawan-kawan boleh tekan. Tekan je, okay, untuk tukar. Tiada masalah. Jadi ini order daripada Tuan Aiman, 4047 nombor akhir telefon owner sebagai rujukan. Ada order untuk CDI PNP Kris 110. Jadi jom kita tengok mapping owner. Yang mula kawan-kawan cocok USB ni sampai berbunyi. Lepas tu kawan-kawan masuk aplikasi, connect kan, reading data. Mod 1 mod highway untuk main jauh atas 2 kilo, okay? Untuk elak daripada panas yang melampau. Mod nombor 2 timing kuda bunyi seketul-seketul, okay? Yang ni guna waktu berhenti motor saja, okay? Dia bunyi pom 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 macam tu, okay? Guna waktu berhenti motor saja. Kena tinggikan timing carburetor anggaran 2000 rpm baru dia bunyi, okay? Jadi mod nombor 3 laptop pillow. Okay, kita ram out throttle. Jadi pastikan kawan-kawan pakai exhaust racing cutting standard ataupun exhaust open yang sesuai supaya api jelas keluar. Okay? Kalau pakai exhaust standard dia susah keluar lah. Okay? Jadi mod nombor 4 sebuah helikopter. Sebuah helikopter ni kita masuk gear 1, kita bawa kita pulang sampai limit RPM 4000 dia akan masuk gear 2, masuk gear 3. Masuk gear 3, kawan-kawan boleh maintain lah nak gear berapa, nak layan sebuah helikopter, okay? Untuk kita bawa slow lah. Mod nombor 4 ni, okay? Mod nombor 5 backfire. Mod nombor 5 cara guna dia, pastikan enjin kawan-kawan betul-betul panas. Lepas tu rem, okay? Rem lepas throttle dia letup, okay? Ini sama, pastikan exhaust pakai yang sesuai, okay? Mod nombor 5 ni pastikan exhaust pakai exhaust racing cutting standard atau exhaust open yang sesuai lah. Kalau exhaust standard dia payah keluar, okay? Jadi ni guna waktu berhenti motor saja, okay? Jadi mod nombor 6 timing kuda boleh bawa jalan, okay? Yang ni kawan-kawan kena main kelas, okay? Main kelas kaki ataupun tangan waktu low RPM untuk elak daripada dia mati lah, okay? Kalau kawan-kawan terus pulas dia mati lah. Kawan-kawan kena layan dulu. Dia kan dia timing kuda boleh bawa jalan, tapi waktu nak berjalan tu kawan-kawan kena main kelas, okay? Kena main kelas. Low RPM tu dia dah bawa, dah laju dah. Lepas kelas tak ada masalah. Dia waktu low RPM saja, waktu slow je kena main kelas tu, okay? Untuk elak daripada motor mati lah, okay? Seterusnya mod nombor 7 laptop api power, okay? Yang ni laptop api padu lah, lebih power lah daripada mod nombor 3 tadi, pillow kan. Ini api power punya. Jadi kita rem out throttle sampai keluar api. Tu cara dia lah, rem je out throttle, okay? Jadi pastikan exhaust pakai yang sesuai lah, exhaust racing cutting standard atau exhaust open, okay? Pakai yang sesuai. Jadi jika tak sesuai dia api payah nak keluar, okay? Kalau pakai exhaust standard dia payah nak keluar. Jadi seterusnya mod nombor 8 mod race main dekat dan mod daily, okay? Yang ni sesuai untuk race main dekat bawah 2 kilo, okay? Kalau kawan-kawan nak rasa motor kawan-kawan paling padu ikut spek kawan-kawan, okay? Kalau pakai blok standard blok 53 dia akan hasilkan ikut spek blok, okay? Dia akan menghasilkan maksimum pickup dan top speed yang paling padu, okay? Jadi kawan-kawan tekan je mod nombor 8 ni. Sesuai juga untuk bawa daily, untuk bawa harian. Nak bawa pergi kerja, pergi pasar ke, jalan-jalan ke, nak bawa biasa-biasa, nak race main dekat ke, sangat sesuai. Untuk sprint test pun sesuai. Untuk main ladang, mod nombor 8 ni, okay? Jadi jika nak keluar off kan, tekan pangkah, tekan yes. Jadi data dah tersimpan dengan baik dalam chip CDI. Jika kawan-kawan berminat untuk order, kawan-kawan boleh WhatsApp nombor Kinsiditi di bawah. Terima kasih support.